Nama saya Puan Kualasa binti Muhammad Kasim. Umur dah kan 50 tahun dah. Lepas tu mengidap kencing manis ni dah hampir 7 tahun. So apa simptom-simptom yang Puan rasa? Badan dah letih, tangan kaki semua dah mula kebas-kebas. Lepas tu mata pun dah kabur. Kaki dengan lutut pun sakit. Mudah mengantuk. Nak bangun tidur pun memang masalah lah. Tengok bacaan makin dia kata tak ada turun-turun. So dia nak suruh ambil insulin lah. Tapi masa ni saya beritahu doktor belum nak cucuk lagi. Tapi doktor kata kalau tak tahun depan memang nak kena cucuk lah. Lama dah Puan ambil ubat insulin? Lama dah. Daripada 7 tahun ni. 7 tahun ni. Mula daripada sikit-sikit sekarang ni sampai 9 biji lah makan ubat. Macam makan gula-gula. Puan dah cuba apa-apa ubatan lain? Metformin. Ada banyak-banyak produk dah cuba. Banyak-banyak. Ratusan habis lah. Puan ada cuba suplemen lain? Ada juga. Banyak produk saya cuba dah. Yang terbaru ni lah yang metal ni. Terbaru ni saya cuba ini lah. Tapi ini saya rasa okey sikit lah, alhamdulillah lah. Daripada macam-macam produk-produk yang saya tengok dalam Facebook apa semua. Alhamdulillah yang ni kira okey lagi lah. Selepas makan produk yang ni, daripada bacaan daripada 11 10 dah turun kepada 7. Berapa lama Puan dapat kesan? Sebulan. Cucuk tu setiap minggu tu yang saya nampak dia punya penurunan ni. Kalau tidak, okey sebelum makan, okey kata belum makan dah 10. Lepas pernah sekali sebelum makan, selepas makan 22. Oh, terkejut saya. Tapi ini alhamdulillah. Okeylah selepas makan, lepas 2 jam selepas makan 10.8. Daripada yang belas-belas sampai 18, 19 sampai 22 tu. Kesan-kesan yang sebelum-sebelum ni Puan ada rasa dia lepas amal dia tadi? Yang sakit badan tu dah kurang sikit. Alhamdulillah boleh bangun pagi. Dahaga sangat malam-malam tak ada dahaga dan tak kerap pergi bilik air. Sampai sekarang pun saya tak makan tengah hari. Pagi saya makan tu keping capati, sampai sekarang saya tak lapar lagi. Cuma minum air je. Berat badan pun turun. Daripada 93 sekarang dah turun 87. Itu yang saya kata sampai saya boleh pergi mengaji lagi. Alhamdulillah dah saya mula start pergi kelas mengaji. Kita ada semangat lah kan. Satu lagi, sebelum ni doktor suspek ada buah pinggang bocor, mungkin kencing berbuih. Tapi alhamdulillah doktor pun cakap tak ada dah, okey biasa dah. Tapi Puan memang tak ada insulin? Tak, belum lagi. So doktor pun tak ada minta? Tak adalah, sebab dia kata dia tengok bacaan dah kurang, dia pun tak sarankan. Macam setiap kali pergi dia akan suruh insulin. Tapi kali ni pergi, barunya pergi, dia kata dia tak suruh. Dia suruh amalkan ubat ni je. So apa saranan yang terbaik Puan boleh bagi untuk siapa yang belum cuba Betarin? Saya kalau boleh, saya nak bagi tahu, cubalah berhenti produk lain lah. Cuba start pada produk Betarin sebab apa? Daripada banyak produk saya tengok, yang ini saya nampak kesannya nampak seawal sebulan. Kalau sebulan ni makan masa kan sampai 2-3 bulan kan. Pada saya rasalah yang ni okey lah. Masuk pada yang belum cuba produk ni, insya-Allah boleh.